Sebelum video dimulakan, hari ini 5 April, birthday papa saya. Happy birthday papa. Ayah sayang papa. Nanti ayah dah dewasa yang jaga papa pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel saya Raiman Don. Okay, nama saya Muhammad Raiman. Okey, tajuk saya hari ini adalah Raya 2025. Kalian, lusa genaplah seminggu kita berhari raya, tetapi perayaan di Malaysia ini hingga sebulan lamanya. Yang pentingnya di hari raya pertama, kita semua berpeluang menunaikan solat sunat Aidilfitri, di mana pada tahun ini Ryan dan Papa telah bersolat Hari Raya Aidilfitri di Masjid Seri Sendayan. Inilah saat Ryan melihat orang terlalu ramai hingga kan susah untuk berjalan. Jom kita saksikan. Terlalu ramai orang di masjid ni. Dalam berapa minit dah penuh. Warga asing pun turut sama. Inilah salah satu masjid terbesar di Negeri Sembilan. Sebagai remaja dan orang Melayu beragama Islam, kadang-kadang Ryan tertanya-tanya, apakah budaya Melayu sebenarnya? Adakah ketika ini budaya Melayu kita harus ditukar kepada budaya asing yang tidak mencerminkan adat dan istiadat bangsa kita? Walau di dalam masjid sekalipun, ketika solat hari itu, Ryan terlihat seorang yang mempunyai rambut terlalu panjang, seolah-olah budaya orang Afrika. Ryan serahkan kepada kalian semua untuk menilai sama ada baik atau tidak budaya ini dibawa ke dalam masjid kita. Jalan keluar penuh dengan orang. Agak sukar nak keluar ni. Punya ramai orang. Warga asing pun ramai. Masjid ni cantik kan lah, sebab tu ramai orang bergambar. Ryan juga berkesempatan bermain mercun dan bunga api bersama kawan-kawan baik saya, Koyim dan Iman di rumah mereka. Ryan juga bermalam di rumah mereka dan kami menghabiskan masa bersama sebelum mereka balik ke Kuala Lumpur.
Kita kena tegak kan. Tak, lupa. Ni, kita tak ke tepi. Nah, itu je lah video saya kali ini. Raya 2025 kalian. Okey, sekali jangan lupa subscribe, tekan je, jangan lupa like, share dan kawan-kawan kalian Okey, so jangan lupa tengok Raya Mandor lagi Okey, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa di next video.